Daripada basikal Sonic tahap 1 kepada basikal Sonic tahap sejuta. Sonic mempunyai basikal tahap yang sangat rendah dan telah kalah dalam perlumbaan menentang Shadow. Dan kita perlu meningkatkan tahap basikal kita sehingga ke tahap yang paling tinggi. Adakah kita akan berjaya memenangi perlumbaan basikal yang paling hebat dan menyelamatkan dunia? Jom kita mulakan. Baiklah. Selamat datang semua ke perlumbaan basikal yang paling hebat. Kamu semua telah mempunyai masa yang cukup untuk membuat basikal terbaik kamu dan bertanding hari ini dalam perlumbaan yang menawarkan hadiah $1 juta. Aduh, alamak. Saya tak sempat nak buat basikal yang lebih baik. Saya terlalu sibuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang dan sekarang basikal saya cuma tahap 1 saja. Baiklah, jangan banyak merurut, Sonic. Basikal saya tahap 100. Itu pun taklah jauh lebih tinggi. Saya pula nak bekerja keras dan saya ada sebuah basikal hebat tahap 1000. Basikal saya memang bagus. Maksud saya ada basikal tahap 10,000. Jangan buat saya ketawa, korang ni pecundang. Basikal saya ada penambahbaikan yang luar biasa dan tahapnya 100,000. Baiklah, saya minta maaf sebab saya yang kena beritahu korang. Tapi basikal saya adalah yang terbaik antara semua sebab tahapnya hampir $1,000,000. Baiklah, sekarang korang semua dah ada masa untuk perkenalkan basikal masing-masing. Silakan. Sekarang masa untuk mulakan perlumbaan. Baiklah. Saya tak tahu apa saya nak buat dengan basikal tahap rendah macam ni, tapi saya kena cuba juga. Ayo Sonic, semangat! Saya percaya pada awak. Saya tahu awak boleh capai apa saja yang awak impikan. Terima kasih, Amy. Walaupun saya rasa susah, tahap persaingan tinggi dan perlumbaan akan mula sekarang. Baiklah, perlumbaan akan bermula dalam 3, 2, 1, mula. Maaflah, korang yang loser ni. Tapi aku yang naik basikal dulu. Aku akan tinggalkan korang semua di belakang. Tengok siapa yang boleh kejar aku. Sekarang aku dah capai kelajuan yang luar biasa ni. Oh yeah, tengoklah lompatan hebat aku ni. Basikal aku ni hampir tahap 1,000,000. Dan memang mustahil ada basikal yang lebih laju daripada aku punya. Oh yeah, aku akan menang. Aku takkan biar Shadow terlepas. Aku datang. Basikal aku bukan elektrik tapi ada beberapa pelarasan supaya jadi super laju. Oh ya. Ayo brothers. Aku boleh buat beberapa sentuhan hebat dan aku jadi lebih laju. Basikal ni memang hebat dan aku akan kalahkan si Shadow yang bodoh tu. Maaf, tapi tak boleh. Aku sendiri akan naik basikal aku dan jadikannya sangat laju. Aku takkan benarkan korang menang perlumbaan ni, loser. Tengok je betapa laju basikal aku boleh pergi. Memang gila. Jom. Aku kena kejar 2 orang tu dan menang perlumbaan ni. Mimpi je lah. Fierce dah naik basikal dia dan dia takkan biar korang semua menang. Oh yeah. Ayo. Saya boleh lajukan basikal ni dengan sangat pantas. Korang semua akan terkejut. Aduh, saya tak boleh terlalu jauh dari pesaing lain. Saya masih belum dapat kejar sesiapa pun. Ayo, basikal. Aduh, alamak. Ada beberapa masalah lah. Jelas, nampak ini cuma tahap 1000 je. Jom, saya akan kejar mereka. Aduh, saya tertidur lama sangat. Jom. Saya kena buat yang terbaik. Kayu dengan otot-otot hebat yang Tuhan bagi ni. Ayo. Taklah teruk sangat pun. Saya buat dengan baik dan saya agak laju. Tapi saya rasa mustahil nak kejar yang lain. Mereka terlalu laju. Tapi saya takkan mengalah. Aduh. Jom. Saya akan naik basikal walaupun saya dah agak lambat. Jom. Ayuh basikal, ayuh. Kita kena cuba pergi sejauh mungkin. Aduh, memang terasa macam basikal ni cuma tahap 1 je. Tayar pun macam nak tercabut bila-bila masa. Ya Allah, ini mesti, tanpa ragu-ragu, basikal paling teruk dalam sejarah. Jom. Kat sini nampak macam dia berfungsi sikit lebih baik. Oh, dah hilang semua kelajuan. Memang tayar ni teruk sangat. Saya tak sempat nak pasang tayar yang elok dan akhirnya saya takkan capai apa-apa. Saya betul-betul buntu. Dah lama saya kayuh ni. Mesti saya boleh lintas garisan penamat dan... Sekejap. Bunyi apa tu? Lomba ke garisan penamat. Perlumbaan dah tamat. Oh, baiklah. Saya dah ambil jalan pintas dan dah sampai sini. Jom tengok apa yang berlaku sebenarnya. Siapa yang menang perlumbaan ni? Akhirnya, nampaknya kita ada pemenang. Dan Shadow, kamulah pemenangnya. Aduh, sial betul.
Kalaulah saya ada peluang nak baiki basikal saya. Diamlah loser. Perlumbaan ni aku menang sebab aku ada basikal terbaik dalam dunia. Tapi tak adil lah. Kami memang sangat tidak diuntungkan. Kami memang tak boleh menang. Ya, basikal tahap hampir 1 juta tu memang terlalu hebat. Aku pun tak dapat nak dekat pun. Aku pun sama. Baiklah, tak apa. Kalau korang nak, korang boleh bergabung dan cuba cabar Shadow untuk ambil duit tu. Macam mana? Aku setuju. Mustahil diorang boleh dapat basikal yang lebih hebat daripada basikal aku. Jadi, buatlah apa yang korang nak. Baiklah, jadi esok pada waktu yang sama, kita akan bertanding sekali lagi untuk tentukan siapa yang akan dapat $1 juta tu secara muktamad. Duit tu akan jadi milik aku dan aku akan guna untuk beli senjata. Baik, ada peluang untuk halang Shadow beli senjata dan guna duit tu untuk kebaikan untuk selamatkan orang ramai. Walaupun akan sangat susah nak capai dengan basikal buruk ni. Nah, Amy, aku bagi kau basikal kotor dan hodoh tahap 1 ni. Tak berguna langsung untuk aku, okey? Aku akan cari yang lain. Apa yang kau cakap, Sonic? Kau dah tahu dia nak baik. Basikal ni nak bagus, tapi kita kena gunakan potensinya sepenuhnya. Tengok, kita cuma perlu pegang modem ni dan buat sedikit ubah suai kat sini. Sabar! Tengok tu, basikal baru. Wah, hebat betul, Amy. Sekarang dah tahap 10. Dengan yang ni, aku memang boleh mula naik taraf. Dan Hey Sonic, kami nampak kau nak naik taraf basikal kau untuk lawan dengan Shadow. Dan kami nak tolong kau. Ya, lelaki bodoh tu tak boleh habiskan semua duit untuk senjata je. Kami nak tolong kau naik taraf basikal kau. Macam mana? Kita semua akan buat sama-sama. Walaupun aku masih rasa sedih. Aku memang sedih sebab aku dapat tempat kedua. Dekat sangat dah. korang, aku betul-betul hargai sangat bantuan korang. Sekarang aku dah ada basikal tahap 10 ni. Jom kita naik taraf dia. Basikal paling hebat sekali. Itu baru betul, Sonic. Mari ikut aku. Aku akan tolong kau dengan peningkatan pertama kau ke tahap 100. Baik, Knuckles. Kita dah sampai sini. Boleh kau beritahu aku apa yang kita akan buat untuk naikkan basikal aku ke tahap 100? Sudah tentu, kawan. Kau kena hadapi zon kekacauan. Kau perlu lengkapkan seluruh litar ini dengan basikal kau sampai ke kuil terakhir di mana aku akan tunggu kau. Di sana, kita akan hentam basikal kau habis-habisan supaya ia naik ke tahap 100. Aku tak pasti sama ada itu boleh naikkan tahap basikal, Knuckles. Tapi Aku tunggu kau di kuil, Sony. Ya. baiklah, tak ada masa untuk dibazirkan. Aku naik basikal ni dan pergi. Wow. Memang terasa ini basikal tahap 10. Rasa macam pelik sikit. Tapi tak apa. Aku akan lalu seluruh kuil ni. Aku akan buat perlahan-lahan dan tanpa jatuh. Keliling seluruh kawasan ni. Sekarang lalu sini. Sini juga. Jom. Nampak jelas basikal ni pun bukan yang terbaik kan? Bergerak agak perlahan. Tapi aku buat dengan baik dari segi tu. Baiklah. Sekarang aku lalu sini. Hebat. Sini pun aku lalu dan sampai sini. Aku menyelit bawah sini dan kena cari jambatan untuk menyeberang. Kalau tak, takkan berjaya. Oh, baiklah. Hebat. Aku boleh nampak jambatan. Aku di sini. Aku ambil sedikit kelajuan dan sampai ke kuil Knuckles. Inilah masanya ya. Baiklah, Sonic. Jadi naik basikal semula dan bersedia sebab akan ada latihan yang sangat bagus. Ya Allah, ini buat aku rasa sedikit takut. Tapi tak apa. Aku sudah bersedia. Teruskan. Mari tengok apa yang kau akan buat. Aduh, Sonic yang tersayang. Bersedialah untuk satu tumbukan daripada Knuckles. Acak! Wah. Seluruh kuil sedang runtuh. Tapi basikal kau masih bertahan dengan baik. Tidak! Aduh, apa yang kau dah buat, Knuckles? Baiklah, aku berjaya naik semula sebab kau dah jatuhkan aku. Apa benda ni? Aku nak keluar dari kuil ni, boleh? Aduh. Jom. Apa yang dah jadi kat sini? Tumbukan tu terlalu kuat, kau dah melampau sangat dan basikal aku langsung tak jadi lebih baik. Dan itu pun kau belum nampak apa-apa lagi. Jom. Aku nampak basikal kau kat situ. Sekarang memang akan naik ke tahap 100. Macam tu. Cepat. Mulai sekarang, kau hanya ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng untuk naik taraf basikal Sonic. Selain itu, kalau kau tulis dalam komen perkataan Sonic Bici, kau boleh dapat basikal sehebat dia. Jadi kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat. Masa dah nak habis.
Tidak. Itu mengarutlah, Knuckles. Mana mungkin dengan satu tumbukan basikal, aku boleh jadi lebih baik. Sekejap. Apa ni? Tak mungkin. Aku ada basikal tahap 100? Hebatnya. Luar biasa. Sampai aku boleh buat wheelie dan macam-macam. Aku dah tahan lama. Dan aku dah belajar kawal basikal ni dan tahan hentakan. Sekarang ni, basikal tahap 100 yang hebat. Oh ya, cantiknya. Aku dah cakap dah, Sonic. Sekarang kau dah ada basikal tahap 100. Sekarang kau patut jumpa Tails. Dia boleh tolong kau naik sampai tahap 1000. Sebenarnya, sekarang aku memang percaya kau, Knuckles. Aku nak dapatkan basikal yang tahapnya jauh lebih tinggi. Oh ya. Dan akhirnya aku dah sampai sini, Tails. Jom tengok apa yang kau boleh buat untuk tingkatkan basikal aku ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sonic. Sekarang juga kau akan tengok sendiri. Kau perlu naik semua tanjakan ini menggunakan kemahiran kau sebagai pelunggang basikal. Dan bila kau sampai ke puncak, aku akan tunggu kau di sana. Dan kau perlu lontarkan aku dan basikal aku melalui bulatan-bulatan itu. Hanya di situ kau juga boleh jatuh dengan basikal kau dan berevolusi sehingga ke tahap 1000. Wah. Nampak susah. Tapi aku rasa aku boleh lakukannya. Teruskan, jadi buktikanlah. Aku akan pergi ke tempat paling tinggi. Tengok sama ada kau boleh kejar aku. Oh ya. Baik. Nampak macam pendakian yang susah. Tapi inilah cara untuk buktikan basikal aku memang bersedia. Jadi, jom. Aku datang, aku akan berjaya naik. Ayuh. Aku kayuh kuat-kuat. Dan, alamak. Nampak macam mustahil. Aku kena dapatkan lebih kelajuan sikit. Dan aku akan naik bukit ni. Jom. Ya. Itu dia. Wow. Hebat. Dan aku pun boleh buat putaran kecil. Ya. Baik. Aku sedang belajar kawal basikal dengan hebat. Aku mulakan. Wow, ya. Termasuk jungkir balik dan 360. Baik. Aku pergi ke pendakian seterusnya. Jom. Dan wow. Dengan satu lagi jungkir balik yang hebat. Ya. Wow. Pendaratan yang hebat. Dan sekarang, saya cuba satu daripada yang terakhir. Ayuh. Ya. Dengan satu lagi pusingan. Tapi yang ini agak kurang menjadi. Tapi tak apa. Sekarang adalah masanya. Yang terakhir. Tidak. Tak menjadi. Pusing di sini dan terus saya meluncur. Ayuh. Sekarang boleh. Saya di sini, Tails. Ayuh. Hidupkan motosikal kamu. Mari kita tengok siapa yang lebih hebat. Tunggu. Di mana dia? Oh, itu dia datang. Betul-betul di belakang, ya, Tails? Apa kata kalau saya buat aksi pusingan hebat di sini? Ya. Saya cuma perlu lempar dia ke dalam lubang tu. Lepas tu, saya boleh terjun sendiri. Macam mana, Tails? Wah. Ya. Kau suka tak? Sebab sekarang, saya boleh datang dari sini. Satu lagi aksi. Ya. Dan saya boleh lempar kau terus. Ambil tu. Saya hampir dapat kau, Tails. Kenapa? Tayar kau pancit ke? Saya rasa ya. Sebab kau dah tak boleh bergerak. Maaflah, tapi kau kena jatuh. Oh ya, saya dah lempar dia. Sekarang giliran saya pula. Apa yang sedang berlaku? Oh ya. Sekarang saya ada basikal tahap 1000. Memang hebat. Tails, jangan cakap ini bukan basikal terbaik di dunia. Ya, Sonic memang hebat. Tapi kau masih ada banyak tahap lagi untuk naik. Kau patut pergi jumpa Silver. Mesti dia boleh tolong kau naik sampai tahap 10,000. Baiklah, aku suka bunyinya. Aku akan pergi dengan basikal hebat ini jumpa Silver. Nak tengok apa yang aku boleh buat. Oh ya. Akhirnya aku sampai di sini, Silver. Dengan basikal hebat aku yang bertahap 1000, sedia untuk kalahkan kau. Sudah tentu, Sonic. Itu yang kau sangka. Kau takkan dapat kalahkan aku. Aku dah sediakan litar futuristik ni untuk uji kemahiran kau dan kemahiran basikal kau dalam satu perlumbaan. Kalau kau berjaya habiskan seluruh litar ni sebelum aku, kau akan menang. Dan dengan itu, basikal kau akan jadi tahap 10,000. Kedengaran menarik? Jom kita buat. Sebab dengan basikal ni, aku takkan kalah. Baiklah, mari mulakan. Kejar aku kalau kau boleh. Ya. Aku datang, si bodoh. Silver. Kau betul-betul fikir aku takkan dapat tangkap kau? Tengok macam mana aku pecut dan macam mana aku kayuh basikal ni.
Mari. Aku makin laju dan aku akan potong kau, Silver. Maaf, tolong beri laluan. Kalau kau izinkan, aku ada perlumbaan nak menang. Oh ya, woohoo. Aku datang. Laju betul basikal aku ni. Tapi, Silver pun tak ketinggalan langsung. Jelas dia pun ada basikal tahap 10,000. Wow. Mari. Ya. Baik. Tapi, dia masih ikut rapat di belakang aku. Ayo Silver, cuba kau kejar aku lagi sekali. Aku akan tinggalkan kau jauh-jauh. Mari. Aku kena kayu laju. Kalau tak, dia potong aku. Teruskan macam ni. Dia tak hilang rentak langsung. Macam mana dia boleh laju sangat sedangkan basikal aku lagi hebat? Mari. Lepas ni, ada satu lompatan yang sangat penting. Ya. Siap dengan 1 jungkir balik. Malah, 2 kali jungkir balik. Tengok kau boleh lawan tak, Silver? Wah, dia pun buat aksi pusingan juga. Jelas sekali dia tahap 10,000. Tapi aku tak boleh mengalah. Aku akan terus harungi semua loop ni. Ayuh. Ini memang luar biasa. Wah. Aku sedang melalui loop melawan grafiti dan Silver ikut rapat di belakang. Ayuh. Aku dah habis. Ya. Dan sekarang, lompatan hebat ni. Jungkir balik. Dan aku menyelinap masuk bawah sini. Maaf, Silver. Wah. Dia sangat laju dan hampir dapat tangkap aku. Tapi, aku takkan benarkan kau kalahkan aku. Aku kena kalahkan kau supaya motor atau basikal aku boleh melepasi tahap 10,000. Jadi, ayuh Silver. Aku dah mendahului kau dan aku akan tambah lagi jarak. Aktifkan turbo basikal tahap 1000. Wah. Ini terlalu laju. Aku tinggalkan Silver jauh di belakang. Baiklah, hebat. Aku pusing sini. Ya Allah, aku tekan turbo lagi. Aku bagi habis. Ya. Aku buat dengan hebat. Semakin lama, semakin jauh. Bersedia, aku datang. Ya. Jungkir balik dan mendarat. Baiklah, di sini saya akan buat drift dan perlumbaan hampir tamat di litar futuristik yang disediakan oleh Silver. Jom, dia sedang mengejar saya dan kita sudah sampai ke penghujung. Tidak. Ayuh, pecutan terakhir. Dia dapat saya. Jumpa lagi. Ya. Beginilah cara untuk memenangi perlumbaan. Silver, kau sampai agak lewat. Dan sekejap. Adakah itu bermakna motosikal saya? Basikal saya? Ya Allah, ini luar biasa. Sekarang saya ada motosikal tahap 10,000. Ia sungguh hebat. Silver, terima kasih banyak kerana membantu saya dapatkan basikal ini. Tak ada apa-apa, Sonic. Kau masih perlu pergi dengan Metal Sonic. Dia akan bantu kau naik taraf sampai tahap 100,000. Kau memang betul. Terima kasih banyak, Silver. Saya akan pergi dengan Metal Sonic dan dengan basikal hebat ini. Oh ya. Dan akhirnya saya di sini. Metal Sonic sedia untuk naik taraf basikal saya sampai tahap 100,000. Selamat datang Sonic. Ini akan jadi pertarungan basikal di mana yang menang akan naik ke tahap paling hebat sekali. Akan ada sebuah bola di tengah-tengah trek dan sudah tentu setiap orang akan mempertahankan gol masing-masing. Tidak perlu menjaringkan gol di kawasan lawan sambil boleh menggunakan senjata dari basikal sendiri. Apa kejadahnya? Boleh guna senjata? Ini akan jadi perlawanan yang agak pelik kan? Hanya yang terkuat akan tinggal, yang akan berdepan dengan Shadow. Jom kita mulakan. Baiklah, kira masa untuk dibazirkan. Aku sudah bersedia sepenuhnya untuk pertahankan gawang aku dan kalahkan kau, Metal Sonic. Jadi, biar perang bermula dalam 3, 2, 1, sekarang. Aku datang. Ya, bola ini milik aku. Aku akan jaringkan gol, bodoh. Oh tidak, dia datang. Sial betul kau, Metal Sonic. Sepatutnya kita kena jaringkan gol, bukan bergaduh dulu. Ambil kau laser tu. Ya. Si bodoh tu dah tertinggal kat belakang. Dia takkan dapat halang aku jaringkan gol. Bola ni dah jadi milik aku. Tunggu. Apa? Oh tidak. Dia dah bergabung dengan basikal dia. Tu tak adil lah. Sekarang, dia guna senjata dia yang digabungkan dengan basikal dia. Kalau kau main macam tu, aku pun akan main cara yang lebih kurang sama. Oh, aku akan keluarkan senjata terbaik dari arsenal aku. Dan aku akan hancurkan kau. Ambil ni. Ya. Tengok macam mana senjata aku hancurkan kau. Ambil ni dan ni. Ya Allah. Ini perlawanan paling susah dalam dunia. Mustahil nak kalahkan dia. Sebab tu, aku kena cuba pukul bola dengan baik.
Dia datang. Oh, baiklah. Aku berjaya elak. Ambil ni. Ya. Dia tembak aku habis-habisan. Tapi dia lupa tentang bola. Jadi, aku boleh naik sini dan buat macam ni. Aku dah melepaskan rembatan dan... Gol! Maaflah loser. Berhenti bergabung dengan basikal kau sekarang. Sebab aku dah menang. Aku dah jaringkan gol dan dapat hadiah. Jadi sekarang, sekejap. Oh. Ya Allah. Ini memang basikal tahap 100,000. Gila betul Meteosonic. Sebenarnya memang hebat. Kau buat dengan sangat baik dan kalahkan aku walaupun aku dah bergabung dengan basikal aku. Memang kau layak dapat basikal tahap 100,000 ni. Mungkin kau boleh kalahkan Shadow dengan basikal ni. Tapi aku tak pasti sama ada ini cukup. Mungkin aku perlukan basikal tahap 1,000,000 untuk kalahkan dia. Aku minta maaf nak beritahu kau, tapi itu mustahil. Sepanjang sejarah tak ada sesiapa pun yang pernah dapat basikal tu. Semua tu cuma legenda bandar saja. Sial betul. Tapi apa pun jadi, aku akan cuba naikkan tahap basikal aku. Kalau tak, aku akan lawan dan buat yang terbaik. Inilah masanya untuk perlumbaan akhir yang hebat. Ya! Baiklah. Selamat datang ke hari berikutnya untuk ulangan perlumbaan basikal. Dan nampaknya tiada siapa yang muncul. Aku dah cakap dah, Hangman. Tak ada siapa yang akan ada basikal tahap hampir 1,000,000 macam basikal aku. Lebih baik kau bagi aku duit tu dan kita habiskan saja semua ni. Baiklah, kalau macam tu, aku isytiharkan pemenang perlumbaan ini ialah... Berhenti dulu. Perlumbaan mesti diteruskan. Sebab pesaing Shadow dah pun sampai. Baiklah. Ini nampak menarik. Jadi, para peserta bersiap sedia. Basikal kau bagus, Sonic. Memang bagus, tapi tahap berapa? Jauh sekali nak dibandingkan dengan basikal aku. Aku ada basikal tahap 1,000,000. Atau itu yang aku harapkan. Sebenarnya tahap 100,000 je. Tapi aku masih boleh bertanding dengannya. Tahap 100,000? Memang lemah. Ini memang senang sangat. Baiklah, jadi mari kita mulakan perlumbaan. Semua orang dah bersedia? Perlumbaan bermula dalam 3, Sonic, kami percaya pada kau. 2, Teruskan, berikan segalanya dan pasti kau akan menang. 1. Ayo Sonic, kami semua bersamamu. Kau yang terbaik. Kalahkan dia. Kau boleh lakukannya. 0. Lari sekarang. Selamat tinggal si bodoh. Aku betul-betul minta maaf, tapi kau takkan dapat kejar aku sampai bila-bila pun. Dengan basikal ni, aku bukan saja boleh pergi laju gila, tapi ia juga ada sistem lompatan. Oh ya, jadi bila aku dapat kelajuan, aku boleh buat lompatan yang hebat. Aku pergi dulu, perlumbaan ni memang aku punya. Si bodoh, kau langsung tak dekat. Sial betul. Shadow dah mula tinggalkan aku. Tapi aku tak boleh mengalah. Aku ada basikal yang hebat. Dari tahap 100,000, Jom. Aku dah cukup laju. Aku kena paksa sampai maksimum walaupun itu bermakna aku kena memandu secara melulu dan mungkin langgar sikit. Sebab basikal dia tahap ni lebih tinggi. Jadi, kalau aku nak menang, aku kena paksa lebih dari kemampuan aku. Jom. Aku buat dengan baik walaupun ada langgar sikit. Tapi aku tetap teruskan. Aku tekan sampai kelajuan maksimum. Ini memang berisiko tinggi. Mungkin basikal ni boleh meletup. Tapi aku tak ada pilihan lain. Oh tidak, aku hilang kawalan. Oh, aku dah terkeluar dari jalan. Tak mungkin, aku akan jatuh ke bawah. Apa aku nak buat? Kalaulah aku ada basikal tahap 1,000,000. Tolonglah, aku perlukan keajaiban. Oh, aku dah jatuh dalam air. Oh tidak, di sini aku akan kehilangan semuanya. Aduh, sial. Aku tenggelam bersama motosikal aku. Tak ada peluang nak buat apa-apa kan? Oh tidak, ini pengakhirannya. Tapi, sekejap. Apa tu? Aku kena guna sikit turbo basikal ni. Ada sesuatu ke kat dasar laut ni? Itu dia. Aku tak percaya. Batu zamrud kekacauan ke tu? Jom, aku kena dekatkan diri, sentuh dia. Dan, apa yang sedang berlaku? Tak mungkin! Apa basikal ni? Oh, ya Allah, apa ni? Aku boleh terbang dengan basikal ni. Jom, aku kena balik ke atas litar besar tu. Aku dah kembali. Oh ya, aku dah kembali ke litar. Dan ya Allah, aku rasa, Shadow, ini memang motosikal tahap 1,000,000 yang sebenar. Wah, aku baru je potong kau dengan laju. Padahal kau memang hebat. Jom, cuba ikut rentak aku. Motosikal dia hampir tahap 1,000,000. Mungkin 999,000. Tapi, motosikal aku boleh melompat. Boleh terbang.
boleh pecut, boleh drift. Kita sedang bercakap tentang basikal tahap sejuta. Aku memang tak boleh dihentikan. Aduh Shadow, apa jadi? Kau langgar sesuatu ke? Atau kau memang tak boleh lawan aku, bodoh? Jom. Aku tak boleh gagal. Aku sedang beraksi dengan hebat. Aku tak boleh mengalah. Kita dah keluar dari litar. Tapi kita akan masuk balik. Jom. Ya, aku akan gunakan lompatan untuk kelebihan aku. Dengan beberapa drift yang baik untuk tinggalkan Shadow jauh di belakang dan sekarang kita di laluan terakhir. Sekarang atau tak pernah. Pecutan maksimum. Ya? Baiklah. Apa yang terjadi, Shadow? Akhirnya, kau tak dapat gunakan duit itu untuk beli senjata. Sebab, aku dah ada motosikal tahap sejuta. Diamlah bodoh. Dari mana kau dapat motosikal tahap sejuta tu? Mustahil. Itu cuma legenda. Baiklah Shadow, bagi laluan dan berhenti menangis. Satu-satunya yang aku tahu, $1 juta ni dimenangi oleh Sony. Tahniah, apa yang kau nak buat dengan duit sebanyak ni? Aku akan berikan kepada mereka yang paling memerlukan. Kepada orang miskin dan gelandangan. Mungkin motosikal tu pun sekali. Lagipun, aku dah tak perlukan lagi. Jadi, dengan izin, Aku ambil duit ni. Dan aku akan berikan kepada mereka yang paling memerlukan. Ya, aku pergi sekarang dengan motosikal terbang aku sampai ke infinity dan lebih jauh lagi. Untuk berikan duit ini kepada mereka yang paling memerlukan. Sebab aku ada basikal tahap $1 juta. Oh ya?